Ringkasan berita terkini. Inkues Zara Khairina Mahathir, hari ke-30, 29 Oktober 2025. Saksi dedah hubungan ibu anak, ejekan sok-sok badar dan fakta baharu. Berikut ialah kemaskini lengkap mengenai prosiding inkues kematian Zara Khairina hari ini, Rabu 29 Oktober 2025, dikumpulkan daripada beberapa sumber media yang dipercayai. Tahun 2025 menyaksikan satu tragedi yang menggoncang Malaysia. Kehilangan seorang remaja berusia 13 tahun, Zara Khairina Mahathir. Hari ini, mahkamah kembali bersidang untuk merungkai misteri sebenar di sebalik pemergiannya. Siapa Zara Khairina sebenarnya? Apa yang berlaku di asrama sebelum detik tragik itu? Dan apakah pendedahan saksi terbaru yang mungkin mengubah arah siasatan? Segmen 1. Latar belakang. Zara Khairina Mahathir, pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah, ditemui tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama pada 16 Julai 2025. Beliau disahkan meninggal dunia keesokan harinya di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Inkues ini dibuka bagi menentukan punca kematian dan memberi keadilan kepada keluarga serta masyarakat yang masih tertanya-tanya. Sehingga hari ini, sebanyak 30 sesi inkues telah dijalankan dengan 35 daripada 68 saksi tampil memberikan keterangan, termasuk 26 orang kanak-kanak yang memberi testimoni secara tertutup. Koroner Amir Shah Amir Hassan mengetuai prosiding yang diadakan di Mahkamah Kota Kinabalu. Segmen 2. Keterangan saksi hari ini. Pada hari ini, 29 Oktober 2025, saksi kanak-kanak ke-25 tampil memberikan gambaran baharu tentang siapa Zara sebenarnya. Menurut saksi, hubungan antara Zara dan ibunya, Noraida Lamat, sangat baik. Mereka sering melakukan aktiviti bersama, belajar, mencuci pakaian, malah berkongsi cerita. Saksi juga mendedahkan kewujudan diari hijau gelap milik Zara yang mencatat impiannya untuk menjadi anggota Badar, kumpulan dakwah di sekolah. Dia mengagumi seorang senior dan mahu mencontohi disiplin serta semangatnya. Namun, tidak semua pelajar memahami niat Zara. Menurut saksi lain, Zara pernah diejek dengan gelaran Sok-Sok Badar kerana mencatat nama pelajar yang tidak menunaikan solat walaupun dia